Kita sedar bahawa kita wajar patuh akan undang-undang dan tidak seharusnya menyokong mana-mana pembinaan rumah ibadat yang melanggar undang-undang. Namun, menjadikan istilah kuil haram sebagai senjata kemarahan, penghinaan atau sentimen perkauman bukan cara yang bertanggungjawab dan hanya akan menimbulkan lebih banyak kebencian. Hal-hal berkaitan status tanah, perlesenan atau penguatkuasaan sewajarnya diserahkan kepada pihak berkuasa untuk ditangani secara profesional dan berhemah. Saya just nak ingatkan semua orang, with due respect lah, with due respect. Kita tahu authorities tertinggi dekat negara Malaysia ini adalah di kalangan sultan-sultan dan raja-raja yang ada. Tanah kerajaan ini adalah milik rakyat. Hatta tanah kerajaan ini, sultan-sultan dan raja-raja yang merupakan the highest authority pun tak pernah ambil sewenang-wenangnya dan tak boleh ambil sewenang-wenangnya. Jika mereka yang highest authorities pun tak boleh ambil sewenang-wenangnya, bagaimana hampa sewenang-wenangnya boleh bagi dekat satu pihak yang telah menceroboh dan melakukan jenayah? Are they more above than the Raja and Sultan that we have? This is rubbish. Pada saya, orang yang membuat jenayah, menceroboh tanah haram ini, buat kuil haram ini sepatutnya didakwa. Dan mereka termasuk pegawai kerajaan, termasuk YB yang bersekongkol bagi tanah rakyat kepada mereka ini, mereka pun seharusnya didakwa. Who are you to give the people's land just by creating a small committee and you just give like that?